Okay, semalam aku dah dengar sendiri dah ucapan dan juga announcement daripada TMX, and honestly, aku tak terkejut langsung. Dalam video aku sebelum ni, aku ada cakap pasal pengurangan subsidi, had penggunaan minyak, work from home. Semua ni akan jadilah. So, bila benda ni betul-betul berlaku, barulah ramai nak panik pula kan hari ni. Dan realitinya sekarang guys, harga minyak dunia memang tengah naik gila-gila lah. Ini bukan sebab Malaysia, tapi sebab konflik geopolitik global yang ganggu supply minyak kita. So bila supply ni terganggu, harga akan naik. Dan itu a very basic economics lah. And aku nak cakap benda ni banyak kali lah. And we have to be honest with ourselves. Konflik di Asia Barat ni sebenarnya di luar kawalan kita. Siapa pun yang memerintah negara memang akan hadapi situasi yang sama. Ini bukan isu siapa jadi kerajaan. Ini realiti global yang semua negara tengah lalui. Dan masalahnya Malaysia walaupun negara pengeluar minyak, kita masih import untuk penggunaan dalam negara. Maknanya harga kita ni tetap terikat dengan harga dunia lah. Let's check apa kerajaan buat. Kerajaan tak pas terus kos tu dekat rakyat. Kerajaan absorb supaya RON95 kekal RM1.99 seliter. Tapi dalam masa yang sama, subsidi ni makin berat. Pada Februari yang lalu, sekitar RM700 juta sebulan. Dah masuk bulan Mac, hampir RM3 bilion. Dan sekarang dah hampir RM4 bilion sebulan. Dan RM4 bilion setiap bulan guys. Banyak duit tu. Dan kerajaan sini dah bagi dah signal kalau harga minyak dunia terus tinggi, subsidi ni boleh naik lagi dalam masa 2 hingga ke 3 bulan akan datang. Dan ini bukanlah nombor yang kecil ini adalah tekanan besar kepada kewangan negara. Sebab itulah kerajaan akan mula buat adjustment. Bukan untuk tarik subsidi, tapi kawal supaya sistem tak kolaps. Contohnya sekarang, subsidi RON95 dihadkan kepada 200 liter sebulan saja. Dan ini bukan nombor yang untuk aku suka-suka dia buat macam ni lah. Data menunjukkan 90% rakyat Malaysia ni guna bawah 200 liter. Dengan purata sekitar 100 liter saja. So maknanya majoriti rakyat sebenarnya tak terkesan pun. Tapi guys, kat sini aku nak korang pause sekejap kan. Sebab semua orang ulang benda yang sama. 90% tak affected. Okay, fine, aku faham. Tapi mana cerita pasal 10% tu? Dan siapa sebenarnya 10% yang terkesan ni? And aku pretty sure lah, ini bukan golongan kaya ataupun ini bukan T20 lah. Ini adalah golongan yang hidup di tengah tekanan kos hidup. Ada yang duduk di luar bandar sebab sewa bandar dah mahal tapi kerja masih dekat bandar. So, diorang ni setiap hari kena ulang-alik 80 sampai ke 150 km sehari. Ada yang kerja e-hailing, rider, sales contractor yang guna minyak bukan sebab untuk nak tapi sebab untuk kerja. Dan diorang ni, satu cerita tambahan tu bukanlah kemewahan. Itu sebenarnya adalah survival untuk diorang. Itulah beza antara cukup ataupun tak cukup lah. Dan golongan ni bukan B40 yang tak dapat banyak bantuan, tapi juga bukan T20 yang selesa. This is what we call the fragile middle. Golongan yang nampak okey, tapi sebenarnya paling cepat jatuh bila dasar berubah. So, bila kita cakap pasal majoriti tak terkesan ni, kita kena jujur juga. 10% ni memang akan rasa tekanan secara direct. Dan dalam masa yang sama, kerajaan memang kena banyak buat langkah lah. Pemandu e-hailing masih dapat subsidi hingga 800 liter sebulan. Kerajaan teruskan bantuan budi madani termasuk bantuan interim RM300 untuk diesel individu dan juga sektor pertanian. Untuk sektor logistik pula kan, harga diesel ni masih dikawal sekitar RM1.88 hingga ke RM2.15 seliter supaya harga barang tidak melonjak. Dan kerajaan juga ada memperkenalkan kawalan pengisian diesel di Sabah, Sarawak dalam buan lah, dalam 50 liter, 100 liter dan juga 150 liter mengikut kategori kenderaan. Dan langkah ini dibuat untuk mengelakkan keterisan dan juga penyeludupan sebab realitinya subsidi minyak Malaysia memang banyak bocor dan disalahguna guys. Dan sebab itulah sekarang kerajaan ambil pendekatan tegas, tiada kompromi untuk penyelewengan. RON95 tak boleh lagi dijual kepada kenderaan asing, pembelian luar tangki lebih 20 liter perlu permit dan juga penguatkuasaan di sempadan diperketatkan. Malah rakyat sini digalakkan untuk laporkan aktiviti yang mencurigakan lah. Kalau kau nampak, kau report kan. Dan satu lagi langkah yang ramai tak perasan adalah kerajaan juga galakkan work from home untuk kurangkan penggunaan minyak secara keseluruhan. Dan aku rasa semua langkah ni aku dah cerita dah sebelum ni dalam video aku kan. Kita nampak dari sudut polisi dia sangat reasonable lah, it's rational lah. Habis sebagai rakyat Malaysia, aku rasa kita kena tanya benda yang lebih jujur. Cukup ke semua benda ni untuk lindungi golongan 10% tadi? Ada ke flexibility untuk diorang? Atau diorang ni kena survive sendiri? Kalau kau tanya aku, apa lagi kerajaan boleh buat? Kerajaan kena bergerak ke arah targeted subsidi sepenuhnya supaya hanya golongan yang betul-betul layak dapat manfaat. Inilah masa dia. Dan dalam masa yang sama, public transport kenalah dipercepatkan supaya rakyat kurang bergantung kepada kereta. Dan juga penggunaan EV dan hybrid car ni perlulah juga dipercepatkan. Dan paling penting, janganlah ignore golongan 10% ni. Sebab senanglah nak cakap rasional subsidi, tapi susah nak jawab siapa sebenarnya tanggung kesan dia. So sekarang kau nampak tak gambaran besar dia kan? Ini bukan sekadar isu harga minyak. Ini adalah soal survival ekonomi
Dan dalam masa yang sama, soal keadilan golongan 10% tadi. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.